balik, kamu masuk balik ya. Sebaik aku ada RM5 tadi. Kena bayar kat situ. Tak ingat. Tadi Cina tu cakap baru aku teringat. Ini kelang kabut masuk. Kita nak makan Nak makan dulu ke macam mana? Lebih Bismillah. Kau nak pergi 7-Eleven? Kan nak beli barang, nak bawa angkut. Ikut macam mana? Kalau nak beli burger ke apa, aku perlu pilih makan lah dulu. Panas lah. Oh, hati. Tengoklah dulu kat kantor kalau dia tidak tempatnya. Tak ada. Suka dah aku beli RM5. Asal tak keluar. Oh, dia tak boleh connect daripada sini. Ini dekat 1 jam. Immigration tu tutup apa? Dah sampai malam. Seorang RM15 satu hari kau dah dapat 100 orang. 50 orang pun dia dah untung dah. 2 orang 30. Kita punya kerja pun satu hari RM30 gaji hari kalau kira dah bagi kan. Dia satu, tapi yelah bukan hari-hari dia dapat pun. Orang ramai. Kita orang ramai ni, ramai lah dia bersipak kat situ. Apalah. Tapi kau dah semua pergi kat dia, tak kaunter kosong pula. Toilet cangkung tu aduh. Kenapa? Sini tak bersih. Tinggi kan. Kena pergi yang Takut mengecil-kecil kat ni. Kena pergi dekat PDT tu, bersih. Sini pasal bercampur gaul orang Malaysia pakai. Itu yang jadi harap macam Malaysia juga. Tapi aku tengok kat sini mana tak ada kereta keluar masuk. Tapi kat sana ramai orang. Pelik tak? Clear. Sana kereta keluar masuk.